Assalamualaikum ibu-ibu, kakak-kakak di luar sana. Hari ini saya akan sharekan sedikit tentang pesanan ringkas yang boleh kita tanamkan dalam diri kita ketika bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ni bukanlah tentang siapa yang paling banyak ibadahnya, tetapi tentang siapa yang dapat menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Bagi seorang wanita, sama ada ibu-ibu, anak-anak yang menyediakan keperluan seisi rumah, kemudian dia keluar untuk menjalankan tanggungjawab di tempat kerja walaupun dalam keadaan lapar dan dahaga, namun tetap menjalankan tugas dengan baik. Apabila sampai di rumah, dia tidak berehat sepenuhnya, tetapi menjalankan tugasnya sebagai isteri pula di rumah. Hidupnya mungkin kelihatan tidak luar biasa di mata manusia, tetapi di sisi Allah, setiap usaha yang dilakukan ada nilainya. Maka setiap penat yang ditahan, setiap sabar yang dipendam, setiap senyuman yang diberikan walaupun dalam keadaan letih, jika diniatkan kerana Allah SWT, itu bukan sekadar rutin harian biasa, tetapi diiringi dengan pahala yang berjalan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku.